Now, let's moving on to GU punya shopping. GU ni je RM800. Mahal nak memang. To be honest, sangat basic. Korang tahu Ami ni basic tak reti sangat nak fashion. Sebab tu Ami beli benda-benda yang tak ada yang boleh mix and match dengan banyak benda kat sini. First, this top. This one is kid size je. Dalam berapa? This one dalam RM30. Next one, this three. Aku tak tahulah masuk GU suka satu design terus beli semua warna. Dia jenis macam baju yang pendek, baju pendek tapi baju office. So sesuai lah, Ami kan pendek. Ani tak boleh pakai baju yang labuh sebab nanti nampak lagi pendek. Paras punggung Ami je tau. Boleh pakai dengan skirt yang seluar, warna kelabu, warna pink. This one boleh matching-matching dengan kasut Ani suka. Biru. Harga dia dah RM50, Ami ambil size S. This is my favourite sebab Ami jumpa di kain. Walaupun kain ni agak mahal, tapi kalau compare dekat Malaysia punya Uniqlo lagi mahal. So better Ami beli. Dia maybe harga dalam RM75. Tapi dia sesuai dengan Ami punya size badan. Ami punya bentuk badan. Ami kan pendek. So Ami kena cari something yang memang kena dengan size Ami. Faham tak? Kalau Ami susah gila cari skirt. Kadang-kadang skirt tu panjang sangat. Kadang-kadang lebar sangat sampai nampak Ami ni gemuk and pendek. Ke orang Jepun je yang macam very kena dengan Ami punya size. Warna ni warna biru. Ni dah pakai dekat Amano Hashidate hari tu. Putih of course. Warna wajib. Dalam dia ada liner tau. So tak takut lah kalau jarang. Ami beli warna coklat. Ami tak pernah lagi ada kain warna coklat. Warna coklat. Warna coklat ni sesuai tu kalau dengan baju ni kan. Ami seluar. Sebab Ami tak ada seluar. RM80. Warna kelabu. Seluar belang macam ni. Nak ada garis kat sini, nampak tak? Untuk pergi office. Kita perlu pula bag. This red bag. Besar macam ni je. Boleh panjangkan. And also boleh pendekkan kat sini. Bag biru Ami tu dah rosak. Jadi Ami tak rasa dah lepas ni Ami boleh pakai lagi bag biru tu. I'm so sad. So jumpa je dekat GU hari tu. So grab lah this one. This one dalam RM60 macam tu. Sebab dia ada poket dekat sini. Ami letak apa? Ami letak ND Plus Ami. Letak semua tiket. Kat sini boleh letak pasport. Tripod. Kamera. Muat. Pakai. Comel. This one is so good. Okay, Ami dah pakai pergi office. Walaupun belakang dia ni agak makan sikit lah, rasa sakit. Maybe sebab kasut yang baru. But then kalau korang pakai stokin, memang best nak mampus. Dalam dia ni macam korang jalan nak atas awan tau. Lembut gila. And so pakai dengan stokin tu make it more comfortable. Yang ni berapa ringgit je? RM50. Asli, I bought this one. This one memang jackpot lah. Time tu harga dia dalam RM90 kot Tapi time tu ada sale bawah RM50 je. Around RM40 macam tu. And it's so cute. Apa Ami suka shopping dekat Jepun ni kan. Sebab size kasut dia memang ada size yang fix. Contohnya S ni kan. Dia macam S, M, L. S untuk orang Japan memang size Ami. Memang size dia memang kena gila dengan Ami. Ini memang muat-muat dengan kaki Ami. So should I bring this to my next trip? Dan unbox. If korang dah lama sangat travel and korang tak shopping-shopping, maybe it's time. Korang dah pergi 10 negara, negara ke-11, korang put aside lah your money untuk shopping for yourself. So, work hard, okay? Sebab currency untuk Japan lagi besar lah dari Malaysia. Tapi sekarang duit Japan tengah murah. So, it's time for you to shop and go to Japan. So, cuba korang share dengan Ami dekat mana korang suka shopping kalau korang pergi Jepun. Sebab time tu pun Ami tak buat banyak research pun. Pergi GU ni sebab GU ni famous kan. Dia macam Sisters of Uniqlo. Uniqlo versi murah. Tapi taklah murah sangat. But okay lah